bersama kakak Umi dan Abi. Hari ni kakak nak main jual-jual. Lepas tu kan guys, Abi tengah tidur. Abi tidur. Kakak nak Umi nak main jual-jual. Jual-jual burger. Okey? Konten hari ni kita main jual-jual burger. Ini ada telefon kawan kakak bagi. Lepas tu kakak ada ni Sotong. Kakak naga. Macam ni guys, bukan ni. Seronok kakak Okey, kita sambung balik ke. Sekarang ni. Okey, sekarang ni kita menjual, membeli. Kakak jual dulu, okey? Nugget yang burger Umi jual dia. Saya tak nak jual burger. Okey. Burger tu susah sikit yang rasa wait. Kita dah buka lah. Hello guys. Umi dah lapar. Sorry. Cik. Awak orang kena dah buka, orangnya tak ada. Saya dah lapar dah ni. Cepat nak mana satu. Pilih kat sini. Saya nak fries. Saya nak air. Dengan aiskrim Okay. Berapa ringgit? RM1. RM1. Murahnya. Setiap kali pergi kedai sini kan, mesti murah. RM1 je lah. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Ya. Agak-agak kawan-kawan, sedap ke tidak ya kedai ni? Kalau sedap pun boleh rekomenkan suruh kawan datang. Mulia hati yang dalam kedai ni. Dia sedekah bagi RM1 je. Ni beli aiskrim, beli air, beli fries, RM1 je dia bagi. Sedap ke tidak ya? Jatuh pula. Macam mana dia jatuh tu? Lamanya tunggu. Sabarlah. Tak ada sabar ke? Jatuh lagi. Macam mana tengok? Ikhlas ke tak ikhlas lah dia nak bagi kita makan ni. Umi pun tak faham lah. Ikhlas ke tak ikhlas lah dia nak bagi makan tu kan? Okay. Dah siap. Dah bangun. Lepas tu apa itu? Aiskrim dan air. What is it? Guys, hari ni kakak tak pergi sekolah sebab kakak tak apa-apa sihat. Kakak tak apa Kakak batuk. Kakak batuk. Tak air kan kawan? Minum air Coca-Cola. Berapa ni? Setengah jam dah ni Umi tunggu. Lama sangat. Setengah jam lah kawan. Dah siap. Terima kasih. Tengok ni guys, air dia. Dalam main game dulu. Sedapnya. Fries. Main game. Lawan. Okey bro, siap. Okey, straight. Aiskrim. Okey. Terima kasih. Masuk. You home. Terima kasih. Sama. Enggak apa ni. Okay. Biar siap-siap kemas untuk kedai. Kita tengok pula hari keesokan ni pula, okey? Yang mana-mana tengok video ni, jangan lupa lah like, comment, share dan subscribe, okey? Video kakak ni. Support kakak. Terima kasih. Support kakak lah korang. Tak telefon dulu. Kembali. Guys, kakak pernah buat TikTok. Okay. Beli. Nak beli apa? Kasih ada burger, ada aiskrim, ada ikan, ada roti, ada fries, ada air. Cakap je saya buat. Cakap je nak apa? Tak sini patutnya.
Awak nak apa cuit? Nak beli air Burger? Coca-Cola, Okey. aiskrim, kentang Okey. dan ikan. Burger tak nak ke burger? Tak nak. Saya tak suka. Okey, tak apa. Customer ni tak nak burger, kita masak ikan. Ini dua. Satu strawberry, satu matcha. Okey. Ini sekali 3. Okey, strawberry Lepas matcha. tu letak saus. Ya, okey, baik. Lepas tu nak roti. Okey, duduk macam ni, duduk macam ni, duduk macam ni, duduk macam ni. Duduk macam Sementara tu saya nak cakap sama kawan-kawan. ni. Cakap dulu, okey? Buat dulu. Kawan. Tu tak guys. Kawan saya kan namanya Adira. Dia tengok konten saya. Guys. Umi. Ya. Tahu tak kawan saya cakap kan namanya Adira. Dia tengok konten saya. Alhamdulillah, dia support konten kakak ya? Dia tengok sini. Dan Umi buka air. Umi buka air? Buka air tu. Di mana? Yang tu yang kita kat taman tu. Oh, kat kapal tu. Adira tengok. Guys. Aiskrim apa? Vanilla dengan ni kan? Bukan. Okey, siap. Strawberry sama matcha. Strawberry sama macam. Silap lah customer cakap tak dengar tadi. Okey, siap. Semua sekali RM10. RM10. RM10 cepat. RM10. RM1. Hutang lagi RM9, okey? RM1,000. Terima kasih. Lama. Mahal. Ada customer lain lah. Titit. Okey. Kita masak dulu yang dah lain. siap. Dah siap. Burger. Janganlah lagi. Ni, janganlah lagi. Yes. Dah siap. Okey, dah. Kita nak Salah. tutup kedai. Kita nak tutup kedai, okey? Kita tunggu jualan besok pula. Kedai selanjutnya. Salah. Kat sini. Tak mana? Oh no. Sorry, cik. Tolong. Tengok burger dia pun menyelerakan kau tengok. Burger dia sangat-sangat menyelerakan. Tak boleh buka lah guys ni burger. Ni salah letak tu. Ini tempat masak. Ni tu tempat masak. Ni tu tempat masak. Ni letak. Untuk kedai, kita pergi ke keesokan hari pula, okey? Umi mau tidur dah ngantuk, penat sangat bekerja seharian. Beli. Cepat sebelum tutup. Sudah buka ke belum kedai ni? Dah buka lah kedai ni. Bersila. Okay. Hari ni Umi nak try lagi kedai ni. Umi nak makan ikan. Ya, ikan. Dengan roti. Apa? Aiskrim. Aiskrim vanila. Tak maaf ya. Kita menguap sekejap. Ni sekali. Ya. Tak fokus ke saya cakap tadi? Oh no. Fokus ke tak fokus? Tak. Tengok tu. Semua tengok langgang. Macam mana tu? Tadi Umi letak kentang ni kat sini. Letak je mana boleh je. Saya nak fries, ikan, aiskrim vanila dengan air dengan roti, okey? Ada. Sementara tu saya tunggu ni telefon. Umi. Itu Jangan telefon. menjerit. Itu telefon orang. Kedai betul lah. Tong kedai ni baru nak pinjam telefon kejap. Elok-elok bagi. Aduh. Dah pukul 8 malam ni.
Tak siap-siap lagi ni. Hello? Abi? Abi dah bangun ke? Ni Umi ada beli burger, beli air, beli roti, beli aiskrim. Kedai ni murah. Wak beli semua RM1 je. Murah sangat. Abi bangun tau. Lepas ni kita makan, okay? Terima kasih. Tak sabarnya dapat hidangan. Tak sabar sangat Umi nak tunggu hidangan. Hidangan daripada Umi customer pertama tau yang datang kedai ni. Mesti sedap-sedap Umi dapat. Tengah lapar ni. Lama betul tak siap-siap ni. Sabar. Dah. Jangan letak bawah je. Letak je bawah, letak je bawah. Okay, korang datang dengan Maaf lah, kakak ni memang tak sabar. Saya nak marah je kerja je. Tak sabar sikit. Sekarang. Ada je tekan dia batu dia tu. Hello. Jangan jatuh. Jatuh semua. Betul-betul chef betul ni. Kedai ni hancur. Namanya kedainya hancur. Kedai hancur. Nama kakak bagi kedai hancur. Sebab apa buat semua hancur. Hancur terus. Patutnya ini kedai McD tapi dah tukar dah. Kedai hancur. Namanya. Tapi agak-agaknya McD biarkan. Boycott. Pandai. Kedai hancur pun hancur lah. Janji makanan semua sedap-sedap. Cepat sikit ni. Saya punya suami dah tunggu tau nak makan. Lama betul. Saya siap. Ni mana gaya kamu ni? Meniaga ni. Lambat betul. Ya je lah. Bumbu pun. Meniaga pun lama. Roti mana roti? Roti dengan air. Roti dengan air. Aduh. Nak Coca-Cola. Bayar. Berapa ringgit? RM4,000. Okey, RM4,000 dah. Terima kasih. Tak. RM10,000 sudah. Apa, simpan je bagi sedekah ke orang, okey? Tukar. Bayar. RM1 saja. RM1. Tadi kata RM10,000, RM1 pula. Ya, yelah. Dengan kawan. Kamu nak kemas. Okey, sampai sini saja konten kita. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Tapi kita cuba pula nak main tu. Jangan lupa support konten kakak. Kawan kakak sama adik kakak sama Acu, Posu, ada Rimbai. Kakak bersama adik Aswin. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kakak cantik. Kakak cantik.